Tapi kaki ni kena zoom sikit Sebab sujud tu penting. Kaki. Alright. Saya. Bismillah. Okey. Alhamdulillah. Okey tuan-tuan, kita ada dah ready. Kamera. Tuan-tuan, kita import khas daripada UNIC, Bazli. Bukan. Kejut tuan-tuan. Daripada Kelantan tuan-tuan. Kelantan tuan-tuan bahasa. Set kita jangan pecah, betul? Saya kalau cakap Kelantan jadi Negeri Sembilan. Okey, terkejut tuan-puan Bazli UNIC ke Ustaz? Tak adalah tuan-puan. Okey, ni Bazli lain. Nama je Bazli. UNIC yo. Ada komen tu. Main tuan-puan Go lah tuan-puan. Okey, baik. Kita memperkenalkan dulu model kita. Tu dia tuan-puan. Nampak? InsyaAllah tabarakallah. Okey tuan-puan. Mana je dia? Awak tegang sangat. Okey, boleh. Okey. Teman-teman, ini saudara Bazli kita. Salah seorang tim daripada Ustaz Lah. Okey tuan-puan, anak muda hebat ni tuan-puan. Okey. Nampak dia lagi ustaz pada saya tau. Pakai jubah tau. Okey, negeri kita. Nampak tuan-tuan dan puan-puan, jangan main. Okey, baik tuan-tuan. Kita akan solat, Bazli akan solat, saya memperbetulkan insya-Allah. Okey? Kita belajar sama-sama tuan-tuan dan puan-puan. Kita nak cuba solat kita supaya sesempurna mungkin. Saya nak disclaimer kepada tuan-tuan dan puan-puan, solat yang dilakukan ini adalah solat yang sempurna. Okey? Kalau kata ada keuzuran di situ, di sini, tak apalah, tu lain cerita. Okey? Kita cuba buat sesempurna yang kalau boleh lah. Okey, kalau kata Allah Ustaz Acik kaki ni tak apa, tu lain bab. Boleh Okey. Jom, tingginya Bazli, betul lagi tinggi daripada saya. Okey teman, jom. Mana Bazli kat sini Depan. Ni sejadah kat sini? Nak rukuk. Okey, cantik. Baik teman. Okey. Bazli, niat Bazli, soli. Asal. Soli fardu asri 4 rakaatin. Umuman lillahi ta'ala. Adaan makmuman lillahi ta'ala. Okey, ataupun adaan lillahi ta'ala lah, tak payah makmum. Soli fardu asri 4 rakaatin adaan lillahi ta'ala. Okey, tuan-tuan nampak tak? Dia dah niat dah tadi. Sahaja aku solat, dia dalam bahasa Arab lah. Saya translate bahasa Melayu. Sahaja aku solat fardu asar, settle. Sahaja aku solat fardu asar. Dia tahu dah solat asar. Okey, 4 rakaat. Dia tahu 4 rakaat. Tunai kerana Allah Ta'ala. Baik, dia dah tahu dah tu fardu. Bukan dia nak buat solat sunat ke apa Cantik. Mic untuk Bazli boleh? Boleh tak? Ada mic kan untuk Bazli? Tak ada peruntukan tuan-tuan. Okey. Dia semua model je. Dia macam mulut macam tu, saya lafazkan kat tuan-tuan. Okey. Baik, Bazli dah niat dan tuan-tuan dan puan. Okey. Baik, tuan-tuan dan puan. Okey, Bazli angkat takbiratul ihram. Allah. Okey, tahan. Okey, tuan-tuan tengok sini kamera. Okey, tuan-tuan tengok Bazli punya tangan cantik. Ini lelaki punya lah. Di antara cuping telinga. Tuan-tuan tahu cuping? Cuping tahu Okey, di antara telinga ni cantik tuan-tuan Bazli. Ni kembang sikit. Ni sedang elok lah. Ini kalau lelaki tuan-tuan dan puan-puan Kalau perempuan, rapatkan. Perempuan dia rapat tuan-puan. Kuncup macam ni. Tuan-puan jangan minta model AB pula. Ustaz, AB Ustaz, tak boleh lah saya dah. Okey, kita buatlah macam ni. Okey, ada macam ni. Okey, ada perempuan. Lelaki balik. Okey, macam ni. Cantik. Lelaki dia berkapak sikit lah. Okey. Mak-mak saya ni macam-macam. Dia minta model perempuan kan. Tu kena ustazah yang ngajak. Okey, cantik tuan-puan. Bawah cuping. Okey, ngam lah ni. Ni ngam. Ni standard. Banyak pendapat. Kita ambil lah yang macam ni. Okey. Okey. Okey, Allahu Akbar. Cantik.
Okey, ini sunat tuan-tuan letak antara dadu, pusat ni semua sunat lah. Tuan-tuan buatlah. Okey. Okey, lepas tu dari sini, lepas tu Bazli baca surah Al-Fatihah. Okey, tak apa. Al-Fatihah dah settle kan? Okey, baik. Lepas tu, sekejap tuan-tuan setakat ni okey tak? Ada soalan tak? Ustaz, kalau tangan tak boleh rapat, sah tak solat Ustaz? Tangan tak boleh rapat tu maksud dia apa tu? Lintasan niat dia angkat tadi, dia dah lintas dah niat dia. Okey, cantik, boleh. Okey, berarti. Dah habis surah semua dah settle. Okey, Allahu Akbar. Rukuk okey. Okey, rukuk sini. Sorry tuan-tuan, tukar tempat. Okey. Tangan kat sini balik. Okey, tuan-tuan ready? Tunai tak sebut? Dah sebut dah tadi. Saya tolong sebut untuk Bazli. Bazli tak ada mic. Soleh saja Ustaz Fadil Asar 4 rakaat tunai kepada Allah Taala. Saya tolong bagi untuk dia. Ustaz, jika tangan sakit nak angkat macam mana? Semampu yang boleh lah. Okey? Nak tengok yang perempuan pula Ustaz? Tak ada model perempuan. Okey, ni yang kita ada. Alhamdulillah lah ni. Okey. Boleh tuan-tuan Okey, baik tuan-tuan. Okey, Bazli rukuk. Allahu Akbar. Okey, tuan-tuan steady. Tak sebut tunai boleh ke? Ada pendapat mengatakan boleh tapi saya cenderung sebut. Okey, fardu tu tunai. Sebutlah tuan-tuan. Sebab hanya solat fardu je ada fardu. Solat sunat tak ada fardu. Okey, sebut tuan-tuan. Okey, ada yang kata ceramah saya dengar tak payah sebut fardu. Iyo, sebutlah. Sebab solat wajib, solat fardu je ada fardu. Tak payah solat sunat saja aku solat sunat duha 2 rakaat fardu, tak ada dah. Solat fardu sebut fardu. Saya betul terus terang. Kan tuan kata, Ustaz kata taklah. Tapi saya cenderung kepada sebutlah. Sebut tuan-tuan. Pakai kain perempuan lah Ustaz. Wah, macam-macam tuan-tuan request kat Bazli ni Viral Bazli ni sekarang. Tuan-tuan tengok dia punya rukuk ni tuan-tuan. Uish. Cantik badan Bazli ni tuan-tuan. Macam badan atlet tau. Lurus. Okey tuan-tuan. Baik, ini semampu yang boleh. Okey? Semampu yang boleh lah. Saya faham ada acik-acik ni tak boleh lah Ustaz. Semampu yang boleh lah. Okey, dia clear tuan-tuan, dia lurus. Ini kalau letak pembaris pun tuan-tuan, insya-Allah 90 degree ni. Okey. Okey tuan-tuan. Nampak cantik. Okey. Ada setengah tu jap Bazli, saya kembali boleh? Ada setengah tu tuan-tuan. Macam ni. Nampak tak? Ada setengah tu ke bawah dia punya rukuk dia. Jangan bukan macam ni. Sorry Bazli Okey, dia mesti cantik je, nampak? Elok je. Biasa tengok macam tu kan? Ke bawah ke bawah tak payah. Macam ni je tuan-tuan. Relax, nampak tak? Dia maintain. Okey. Ngam-ngam cun dah ni. Okey. Letak air tak jatuh. Okey. Lepas tu tangan tuan-tuan nampak? Dia punya tangan dia sentuh lutut. Nampak? Dia pegang lutut. Tak payahlah congkam. Relax je. Letak je atas lutut tu elok-elok. Okey, sebelah pun elok. Siku dia pun tak bengkok. InsyaAllah okey tu. Okey? Boleh tuan-tuan Boleh tak kat ni? Baik. Okey, balik naik. Sami Allahu liman hamidah. Stay. Okey tuan-tuan, ni kesalahan biasa. Okey, cubalah ubah. Sami Allahu liman hamidah. Lepas tu tangan dia macam ni. Zoom sikit kat tangan dia. Tangan Bazli. Kalau perempuan rukuk, perempuan ni tuan-tuan, dia semua rapat-rapat je. Okey. Boleh tak? Sekejap. Okey, nampak Okey tuan-tuan. Dia naik daripada rukuk tadi. Sami Allahu liman hamidah. Lepas tu tangan dia macam ni. 1, 2, 3. Elok dia berayun. Okey. Elakkan macam ni. Elakkan tuan-tuan. Saya beritahu elakkan. Okey. Tak payah berayun tuan-tuan. Letak elok-elok. Okey, tak payah hayun-hayun dia. Okey? Stay je. Jangan hayun tangan. Tak payahlah. Okey? Sami Allahu liman hamidah. Okey, dah cukup. Rabbana walakal hamd. Settle Boleh? Clear. Okey, cantik. Okey, clear bab tu. Okey. Bazli terus sujud. Okey. Ni kita zoom sikit. Okey. Cantik tuan-tuan. Okey. Okey, baru boleh. Boleh zoom sikit. Okey tuan-tuan. Pertama, tuan-tuan dan puan-puan tengok
Bazli punya dia kena ada 7 anggota kena-kena tuan-puan. Okey. Tuan-puan tengok dahi dia. Okey, cantik dahi dia kena. Okey, dahi kena. Hidung Ustaz, hidung ni indikator. Indikator ni bahasa Melayu petunjuk. Sebab hidung ni tuan-puan, ada orang hidung dia panjang. Okey, ada orang hidung dia mancung. Ada orang hidung dia kemek sikit. Jadi tuan-puan tak perlu nak kenakan hidung, kenakan dahi. Hidung ni indikator lah, petunjuk. Okey. Boleh. Sujud lutut dulu ke tangan dulu turun? Sebaiknya lutut. Tapi kan saya faham, kadang-kadang ada mak-mak ni kan, dia kalau turun lutut sekarang tuan-tuan dan puan-puan, okey, kan terjunam dia. Okey, ada orang tua tuan-puan, dia memerlukan support daripada tangan, dia turun dulu perlahan, kiri kanan. Orang tua ke, orang berbadan besar ke, tu lain bab lah. Okey? Sebaiknya tuan-puan turun lutut, lepas tu letak tangan elok-elok. Tapi kalau orang dah memang berderup Ustaz, nampak tu? Okey, kalau dah tua nak buat macam mana, maafkanlah. Okey, dia tua ke, dia sakit ke, tu lain, tu dimaafkan. Okey, sebaiknya lutut dululah. Boleh? Cantik tuan-puan jangan terkejut terus. Okey, tangan tuan-puan nampak? Tapak tangan semua kena cantik. Zoom sikit Tapak tangan cantik. 1, 2. Tadi dahi 1, 2, 3. Tapak tangan kan 2. 1 campur 2, 3. Kalau gatal nak garuk Ustaz, garulah. Tapi kau jangan garuk kuat sangat. Garuk sikit-sikit je, tak ada masalah. Okey, cantik. Okey tuan-puan, lepas tu nampak tangan Bazli ni. Tangan dia tuan-puan, dia tak buat macam ni. Ni kesalahan. Okey, letak macam ni tuan-puan. Nampak? Okey, tak payah. Letak je elok-elok. Kalau yang perempuan rapat, tu je. Bab solat ni tuan-puan, perempuan ni dia banyak dikecil-kecilkan perbuatan dia. Rapat-rapatkan. Comel-comelkan perbuatan dia. Molek-molek kan. Semua dirapat-rapatkan lah. Kalau lelaki, tak apa, dikembangkan sikit. Okey, clear. Dah 3. Tuan-puan nampak tak lutut? Ni lutut Bazli ni. 3. Lutut ada 2 kan? Okey. 3 campur 2. Lutut kanan, lutut kiri kena. 3 campur 2, 3, 4, 5. Dah 5. Boleh? Okey, kaki. Boleh? Betul Ustaz, puan rapat. Perempuan kan? Rapat-rapat lah. Okey. Model okey tak tu? Dah macam solat hajat dah. Tak apa tuan-puan, dia sempat hajat tu dah mati dia tu. Okey. Okey tuan-puan. Okey, tadi dah 5, 6 dan 7. Nampak? 7 anggota. Jangan Bazli kentut sudah. Kalau dia kentut tuan-puan, saya yang pengsan. Okey. InsyaAllah tuan-puan, dia okey tadi. Okey. Alhamdulillah. Dia makan tadi pun tak makan yang bukan-bukan. InsyaAllah okey. Okey tuan-puan, nampak kaki dia? Tuan-puan nampak tak kaki dia pacak kat sini? Ini maksud dia pacak. Semampu yang boleh lah tuan-puan. Okey. Ustaz, masa rukuk mata tertutup atau terbuka? Itu ikut tuan-puan lah. Cuma ikut tuan-puan. Kalau tuan-puan rasa nak buka mata tak mengganggu, nak tutup mata pun boleh. Tak ada masalah. Tu benda yang tak ada masalah sangat. Okey. Tuan-puan, kaki ni. Nampak? Jangan terangkat macam ni. Terapung macam ni. Okey. Terapung tak boleh. Dia kena-kena tempat sujud. Tempat tuan-puan sujud tu kena-kena. Cantik macam ni. Nampak? Kalau boleh lah tuan-puan. Kalau dia jenis, orang tu jenis kaki dia luka, berdarah, cagu ke, nak buat macam mana kan? Tak apalah. Kalau orang tu ada masalah, bolehlah macam ni. Tapi kalau sempurnanya, buat je lah macam ni. Okey, pacakkan kaki tu. Pacakkan nama dia kan? Sama kaki kiri tuan-puan, pacakkan. Okey? Jangan dia macam tu. Okey, bangun balik. Duduk antara sujud. Allahu Akbar. Okey, tuan-puan. Duduk antara 2 sujud, tengok kaki Bazli. Okey. Boleh? Okey. Kalau pada belakang boleh? Okey, macam tu okey. Okey, teman-teman Duduk antara sujud ada 2 keadaan tuan-tuan. Keadaan pertama duduk macam biasa, kaki tu bertimpur macam tu. Tapi yang ni, ini berada dalam kitab fiqh tuan-tuan. Okey, ini juga berada dalam kitab di bawah Jabatan Agama Islam Selangor. Tuan-tuan buka buku fiqh anak-anak Jaiz, dia pakai macam ni. Jadi saya cenderung kepada macam inilah cara dia.
Okey, tapi kalau tuan-puan nak duduk macam biasa tu pun boleh, tak ada masalah. Okey, yang penting duduklah. Jangan tak duduk, sebab duduk antara dua sujud dia adalah rukun. Okey? Lepas tu Bazli pun baca. Ni Bazli dah baca lah ni, saya anggap dia dah baca lah. Okey, tuan-puan jangan kata tak dengar pun Bazli baca. Dia tak ada mikrofon. Okey, tuan-puan, okey dah cukup ni. Cantik Nampak tak ni? Boleh? Nampak? Okey, clear. Alhamdulillah clear. Boleh. Okey, baik tuan-puan. Cantik. Lepas tu tuan-puan tengok tangan dia. Okey, tuan-puan nampak tangan dia? Tangan dia just nice ni. Dekat atas lutut tuan-puan. Atas lutut pula, atas paha dia. Ni lutut, ni paha. Cantik, sedang elok tuan-puan. Okey, ni tahiyat awal. Okey, nak shortkan tuan-tuan kita masa tak cukup. Okey, Bazli duduk tahiyat. Okey teman, sekejap. Duduk antara dua sujud dengan tahiyat awal sama macam ni. Antara dua sujud duduk macam ni, tahiyat awal pun macam ni. Ni nak jimatkan masa ni tuan-tuan. Kaki bersilang boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Okey, cuma kalau boleh yang macam ni, ini terbaik lah. Okey, kalau boleh macam ni, buatlah macam ni tuan-tuan, ini terbaik. Kalau tak boleh, ikutlah nak buat macam mana. Okey, ada orang tuan-tuan badan besar sikit, kena berdiri. Ada tuan-tuan setengah mazhab tu, dia duduk antara sujud, dia berdiri sikit. Bukan berdiri, dia angkat sikit, tegak macam tu. Okey, ini kita cerita benda common lah. Boleh Aib Bazli pandang sini pula. Menyakat tuan-tuan Nama caramel latte tu, nampak tu. Okey. Okey, baik, clear tuan-tuan Okey, duduk tahiyat awal sama tuan-tuan, cuma bila asyhadu an la ilaha illallah jari dia pun naik. Ini sunat tuan-tuan. Okey, ni naik macam ni. Elok jari dia naik tuan-tuan. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, jari dia naik. Okey? Lepas tu dah habis jari dia turun. Itu membezakan duduk antara dua sujud dengan tahiyat awal. Boleh? Okey, boleh tuan-tuan takat ni? Okey. Settle. Boleh. Okey, duduk tahiyat akhir. Kita short form tu je kan? Ada terlepas tak tadi Lain semua pergerakan sama je kan? Sujud tu sama lah tuan-tuan. Saya tunjuk sekali, tuan-tuan buatlah dua kali macam tu lah. Okey, nak jimat masa tuan-tuan Okey. Yang penting kita tercapai kita punya target kita. Okey, tuan-tuan tengok tahiyat akhir Bazli. Cantik Bazli minta akhir ni. Zoom sikit macam tadi tu. Jari bukan tegak terus ke Ustaz? Ya, tegak terus pun boleh. Ni sebab nak jimat masa. Okey? Okey, nak jimat masa. Okey, nampak? Okey, ya sebab nak asar dah, betul. Andai tuan-tuan Ni saya jimat yang terakhir lah ni. Nak jimat masa. Tuan-tuan nampak tak dia punya tahiyat akhir dia? Ni cantik tuan-tuan. Ini paling kita kata sempurna lah dalam buku. Tapi ikut kemampuan lah. Kalau tak mampu nak buat macam mana? Ikut tuan-tuan Nampak tak? Dia punya punggung, pegang jap Bazli lelaki tak apa. Okey, tuan-tuan nampak dia punya punggung cantik elok duduk kat tempat sujud. Okey, kaki dia macam ni. Kaki dia ni macam ni. Okey, kaki macam ni, dia macam ni, nampak? Ni bawah, ini bawah.